Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adi Hafiz bin Muhammad Nasharuddin dari Sekolah Kebangsaan Sultan Omar. Ingin berkongsi hasil kerja saya dalam membina sekolah masa depan. Selamat datang ke Jabra School, sekolah masa depan. Yang saya bina ini berdasarkan kepada konsep yang lebih moden dan canggih. Saya juga menggunakan elemen cermin yang memberi gambaran sekolah di masa depan serta menyediakan fasiliti yang moden dan masa pengguna. Pintu ini saya bina menggunakan koding yang terbuka secara automatik. Saya akan menunjukkan makna sains. Dan kafeteria. Ruang kafeteria yang saya hasilkan menggunakan konsep digital layan diri yang mempunyai pelbagai menu makanan sihat. Saya juga menjalankan konsep memberi secara percuma kepada yang memerlukan. Sekarang saya akan menunjukkan laluan ke tingkat 2 untuk melihat apa yang ada di atas. Saya akan menaiki lift yang berfungsi dengan sistem hidraulik, iaitu menggunakan air untuk menggerakkan lift. Di tingkat 2 terdapat bilik guru besar, bilik darjah, dan juga akuarium. Ikan air tawar dibeli di dalam akuarium untuk memberi suasana yang lebih sejuk nyaman. Sekarang kita akan ke tingkat 3. Di tingkat 3 ini terdapat tapak permainan kereta api dan juga tempat istirahat. Di bahagian atas saya membina panel solar untuk menjadikan kuasa elektrik menggunakan cahaya matahari. Sekian, terima kasih.